Assalamualaikum. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Mafahana Takmal Ahmad Kamal sebagai moderator untuk sesi yang kali ini. Okay, bagi sesi ini kita akan membicarakan tentang buku Muhammad Haji Saleh The Malay Flâner. Jadi yang berusaha Dr. Muhammad Fadli Shah Kaizi sebagai penulis buku dan para hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum kita mulakan sesi, saya jemput Dr. Muhammad Fadli Shah Kaizi ke pentas untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Okey, dan sebelum memulakan secara lanjut kita, Alhamdulillah terima kasih kepada pihak penganjur atas kesempatan untuk kita bersama-sama bagi menghadiri sesi bicara buku pada pagi ini. Okey, pada pagi ini untuk pengetahuan semua, kita akan menyelusuri sebuah buku yang sangat menarik iaitu Muhammad Haji Saleh The Malay Flâner yang mengajak kita melihat beliau bukan sekadar penyajak, bukan sekadar penulis dan bukan sekadar sastrawan negara, tetapi kita akan melihat susuk beliau dari segi yang sedikit berbeza iaitu sebagai pengembara. Beliau bukan sahaja penulis tetapi seorang yang cintakan dan mencari makna dalam kehidupan dan makna dalam tempat yang beliau pergi. Okey, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan kita punya penulis yang berusaha Dr. Muhammad Fadli Shah Kaizi. Okey, Dr. Muhammad Fadli Shah Kaizi adalah seorang akademik dan penyelidik, juga seorang penulis yang sangat aktif dalam bidang kesusasteraan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Inklusif Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang penyelidikan beliau merangkumi dan tidak tertakluk kepada psikogeografi, keterikatan tempat serta hubungan antara manusia, tempat dan ruang dalam pembentukan identiti. Okey, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Apa khabar Doktor? Baik? Baik. Alhamdulillah. Okey, Doktor, saya ingin mulakan dengan soalan yang pertama lah. Kita teruskan kepada soalan yang pertama ya. Jika tidak keberatan, okey, bolehkah Doktor terangkan mengapa dalam ramai-ramai sastrawan yang kita ada di Malaysia, mengapa Muhammad Haji Saleh? Okey, Assalamualaikum semua. Untuk menjawab soalan yang pertama tadi, kenapa Muhammad Haji Saleh? Saya rasa kerana dia mula daripada saya kecil lah. Saya mengenali Muhammad Haji Saleh ni melalui puisi-puisi beliau ketika di sekolah. Dan saya sangat tertarik dengan puisi mengenai Si Tenggang, Homecoming. Jadi bila saya belajar di universiti pun ada sedikit sebanyak rujukan mengenai Muhammad Haji Saleh. Jadi saya rasa macam saya telah belajar mengenai beliau dan saya rasa salah satu sumbangan saya adalah untuk memberi semula pemahaman dan juga minat saya terhadap bacaan sastra mengenai beliau dalam bentuk buku ni. Okey. Daripada pengalaman daripada kecil membawa kepada besar dan membawa kepada penulisan buku. Baik Doktor. Tetapi Doktor, apa yang menariknya, tadi seperti yang saya katakan, kita tidak melihat dalam buku Doktor, kita tidak melihat Muhammad Haji Saleh sebagai pemuisi, penyajak dan sastrawan. Dia lebih kepada pengembara. Apa Doktor punya perspektif? Mengapa Doktor mengatakan Muhammad Haji Saleh sebagai pengembara? Okey, bila saya melihat pelbagai buku yang ditulis mengenai Muhammad Haji Saleh, saya melihat fokus dia adalah kebanyakan tentang puisi-puisi yang beliau menulis dan juga tema-tema yang ada di dalam puisi beliau. Namun bila kita melihat secara peribadinya, Muhammad Haji Saleh ni adalah seorang yang mengembara dan kerap berjalan di luar negara. Jadi saya melihat itu adalah satu punca kuasa untuk lebih memahami puisi beliau. Dan saya rasa dengan cara tulisan dan dengan pengalaman beliau itu, beliau bukan sahaja seorang yang berjalan atau melawat ke negara-negara luar, tetapi beliau merasai pengalaman itu
dan beliau menjadikan pengalaman berjalan itu sebagai suatu yang membentuk diri Muhammad Haji Saleh sebagai seorang individu, sebagai seorang pemuisi dan juga sebagai seorang yang mempunyai pendapat dan perspektif terhadap perkara yang ada. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kalau kita perasan ya, tajuk buku ini Muhammad Haji Saleh The Malay Flanner. Okey, mungkin kita pun tak tahu, ramai hadirin sekalian termasuk yang online di Facebook, mungkin tidak tahu apa maksud flanner tu sebenarnya ya Doktor? Flanner ni adalah satu bahasa yang dipinjamkan daripada bahasa Perancis dan saya rasa flanner ni adalah satu label atau satu watak di mana dia menggambarkan seorang yang bukan sahaja berjalan tetapi dalam perjalanannya itu seseorang individu itu berjaya untuk memahami keadaan sekeliling dan menjadikan setiap satu dapatan daripada persekitaran itu sebagai satu penceritaan dan satu benda yang sangat bermakna. Jadi saya melihat pada Muhammad Haji Saleh itu dalam penulisan puisi beliau terdapat beratus-ratus puisi yang beliau menulis dan saya rasa setiap puisi itu ada ceritanya yang beliau peroleh ketika berjalan dan menjejak lah. Jadi saya rasa flanner adalah satu pendekatan label yang baru dan segar sebab kita melihat sebelum-sebelum ini ramai gelaran, banyak gelaran yang kita berikan kepada Muhammad Haji Saleh. Jadi saya rasa untuk bergerak maju ke hadapan dengan memberi label flanner sebagai seorang yang berjalan tetapi dalam perjalanan itu beliau meresapi dan mengalami semua pengalaman itu. Jadi saya rasa flanner adalah label yang segar dan baik untuk Muhammad Haji Saleh lah. Okey, menarik. Okey, menarik. Maksudnya flanner ni adalah orang yang mengembara. Flanner ni adalah orang yang meneroka tempat, betul Doktor? Betul. Okey, adakah jika kita bandingkan dengan diri kita sendirilah ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehkah kita mengatakan kita juga adalah flanner atau Muhammad Haji Saleh sahaja seorang flanner? Ada beberapa perbincangan lah mengenai flanner ni sebab mungkin akan ramai yang tanya apa beza flanner, pengembara dengan pelawat. Jadi bila kita pergi berjalan atau pergi ke luar negara, kita kebanyakan atau selalunya kita akan menjadikan diri kita sebagai seorang pelawat atau turis lah, di mana kita pergi dan kita tengok keindahan dan kita balik, kita beli souvenir, fish magnet ke apa. Tapi saya rasa ada seketikanya di mana kita mempelajari banyak benda baru bila kita travel. Contoh, kita pergi ke Jepun, kita sedar yang cara kita bercakap dan cara kita bertindak pun seperti orang Jepun. Kalau kita pergi ke negara Mak Saleh, pergi ke United Kingdom, kita seakan-akan menjadi seperti mereka. Alright? Dan saya rasa apabila kita membenar diri kita meresap menjadi seperti orang lokal di tempat itu, saya rasa kita dah melangkaui peranan sebagai seorang pelawat lah. Dan saya rasa seperti mana Muhammad Haji Saleh, saya rasa beliau membenarkan diri beliau untuk meresapi segala apa yang ada di sekeliling, maka kita boleh melihat semua itu di dalam puisi beliau. So saya rasa kita semua, kita mampu untuk jadi begitu kalau kita membenarkan pengalaman itu meresapi dalam diri kita dan kita bertindak mengikut di mana kita berada. Okey, menarik. Tetapi saya tertarik dengan Doktor punya pandangan tadi. Bila kita pergi ke tempat asing, kita menjadi orang lokal di sana. Jadi, adakah maksudnya jati diri kita juga akan terhakis? Biasanya persoalan mengenai identiti budaya yang terhakis ni dia bergantung kepada kekuatan asas kita lah. Kalau Encik Mafan tu tengok tajuk buku pun, saya sengaja menulis play flanner kerana saya rasa Muhammad Haji Saleh ada seorang figura yang mempertahankan dan juga mengabadikan aspek dan juga simbol kemelayuan itu. Jadi saya rasa beliau pergi ke mana-mana sahaja, identiti Melayu tu tetap ada.
melalui bicara atau melalui pembawakan, dan saya rasa itu adalah sangat penting. Jadi isu sama ada identiti, budaya dan bahasa itu terhakis, itu bukanlah satu keadaan yang kebiasaan lah. Dia banyak faktor yang bergantung kepada perubahan atau terhakisnya identiti dan bahasa. So maksudnya menjadi flanner sepatutnya kita lebih mengenali diri. Bukanlah kita menghilangkan diri kita dan jati diri, betul? Betul, sebab saya rasa bila kita pergi melawat atau pergi ke luar negara tu, kadang-kadang bila kita melihat orang di sana atau budaya mereka di sana mungkin berlainan dengan kita. Jadi dalam kita memahami konteks itu, dia sepatutnya mengajar kita juga untuk menghargai asal usul kita, identiti kita. So itu menjadikan kita seorang yang flanner dan berbeza dengan orang yang melawat sekadar untuk berhibur atau hanya untuk melihat tempat itu. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut atau kongsi pengalaman doktor sendiri sebagai flanner? Okay, saya melihat apabila saya memilih untuk mengkaji Muhammad Haji Saleh ni, ada beberapa perkara yang saya cuba untuk memahami beliau. Dan saya rasa apabila saya melihat diri saya pun kadang-kadang saya travel juga ke luar negara, dan saya rasa itu memudahkan saya untuk memahami Muhammad Haji Saleh. Sebab saya rasa macam saya dulu, saya dibesarkan di luar negara, dan selama beberapa tahun, dan saya bersama saudara-saudara saya pun berada di luar negara. Tapi yang kelakarnya atau yang uniknya adalah apabila saya pulang ke Malaysia, saya masih boleh bertutur bahasa Melayu, tetapi saudara saya tidak boleh bertutur bahasa Melayu. Hanya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Tetapi kami dibesarkan dalam persekitaran yang sama. Jadi saya rasa asas jati diri itu yang kuat lah. Jadi walaupun saya duduk di luar negara beberapa tahun, tapi saya memahami bahawa asal usul saya adalah seorang Melayu dan bahasa rasmi saya adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Dan saya rasa itu menguatkan connection saya dengan Muhammad Haji Saleh, yang saya faham beliau telah pergi ke beberapa negara tetapi masih boleh menulis dalam bahasa Melayu, masih boleh memperjuangkan lambang dan identiti kemelayuan itu. Okey, suka untuk saya tarik perhatian kita kerana sebentar tadi Dr. Fadli kata Dr. Fadli masih boleh bercakap dalam bahasa Melayu, fasih, tetapi buku ini ditulis dalam bahasa Inggeris ya, untuk pengetahuan hadirin sekalian. Okey, bagaimana ataupun apa yang membuatkan doktor memilih untuk menulis dalam bahasa Melayu? Okay, baik. Sorry, dalam bahasa Inggeris. Okey, ini mungkin ada beberapa pandangan lah yang mungkin tidak setuju apabila kita menulis tentang Muhammad Haji Saleh, seorang sastrawan negara yang khususnya dalam bahasa Melayu penulisannya, tetapi buku ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi sebenarnya antara justifikasi yang saya boleh mempertahankan kenapa dalam bahasa Inggeris ni adalah, saya ingat dulu saya pernah pergi ke London, dan ada satu kedai buku itu saya melihat ada buku Muhammad Haji Saleh. Dan Muhammad Haji Saleh, tajuk buku itu adalah Rowing Two Boats, saya rasa. Dan saya melihat dari jauh, dan yang saya sukanya adalah pengunjung di sana membeli buku itu. Dan saya melihat pada pandangan jauh, saya tahu yang di Malaysia kita sudah ada banyak rujukan tentang Muhammad Haji Saleh. Jadi untuk menambah lagi satu rujukan tapi dalam bahasa Inggeris, saya rasa ia hanya akan menyemarakkan lagi rujukan bahasa Muhammad Haji Saleh. Tapi saya punya objektif atau impian saya adalah dengan menulis dalam bahasa Inggeris ni, dia akan membenarkan lebih ramai lagi orang di luar sana, di luar Malaysia, memahami kenapa bagaimana seseorang itu boleh berjalan dan pergi ke luar negara tetapi masih mempunyai pegangan kemelayuan yang sangat kuat. Jadi mungkin dalam masa terdekat, masa panjang, jangka panjang, mungkin akan tulis dalam bahasa Melayu juga. Tapi itulah niat saya, adalah untuk supaya lebih ramai menghargai dan lebih ramai yang faham yang kita boleh untuk mengembara, tetapi dalam masa sama kita masih boleh membawa identiti kita bersamalah. Okey, so saya rasa mungkinlah daripada apa yang doktor cakap tadi, mungkin walaupun Muhammad Haji Saleh ini kita angkat sebagai sastrawan negara, yang mana mungkin pada
masyarakat kita ada persepsi sastrawan negara adalah menulis dalam bahasa Melayu sahaja, tetapi untuk pengetahuan semua, Muhammad Haji Saleh memang penulis dui bahasa. Jadi mungkin Dr. Fadli ingin membawa buku ini ke peringkat global supaya orang ramai rentas dunia katanya, okey, rentas benua. Mungkin lebih ramai lagi akan terbuka mata dan minda untuk melihat sastrawan-sastrawan negara yang kita ada di Malaysia. Okey, baik Doktor. Terima kasih. Seterusnya, saya suka untuk menarik sedikit doktor punya pendidikan ataupun latar belakang penyelidikan doktor. Bila mana saya buat research berkenaan doktor adalah daripada psikogeografi. Adakah psikogeografi dan Flerner dan juga buku ini adalah bersaling kait atau adalah berbeza bidang? Okey, yang aspek atau konsep psikogeografi dipanggil psikogeografi ni adalah gabungan dua aspek, ada psikologi dan juga geografi. Dan saya melihat ini adalah satu konsep di mana kita semua sebenarnya boleh berkaitlah, kerana psikogeografi ini adalah satu kefahaman di mana apabila kita berada di luar atau di sesebuah persekitaran, persekitaran itu akan mengubah atau akan memberi impak kepada cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Di mana kita pun fahamlah, kadang-kadang ada di antara pengunjung di sini mungkin apabila mereka datang di Kuala Lumpur, gaya mereka berfikir dan bercakap tu mungkin berubah. Atau mungkin mereka daripada Borneo dan mereka datang ke Semenanjung, cara mereka bercakap pun berubah. Kenapa? Mereka memahami bahawa keadaan sekeliling itu memberi impak kepada mereka. Dan saya rasa untuk semua benda itu atau untuk kita semualah sebagai individu, kita sentiasa bergerak. Dan untuk kita mengekalkan asal usul kita tanpa menghargai dan mengetahui keadaan sekeliling itu, dia sangat sukarlah untuk kita survive. Jadi saya rasa apa yang Muhammad Haji Saleh buat dan kita boleh baca dia punya puisi dan kita faham bagaimana dia melihat keadaan sekeliling, itu sedikit sebanyak mengajar kita juga untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling dan tahu yang apa-apa yang terjadi di sekeliling kita akan memberi satu makna kepada kita lah. Tiba-tiba saya teringat katak bawah tempurung. Boleh doktor mungkin kaitkan betul ke konsep katak bawah tempurung ini yang kita nak bawa sebenarnya? Sebab tadi doktor kata tempat mempengaruhi pemahaman kita, pembentukan identiti. So maksudnya kalau kita berada di bawah tempurung saja, kita tidak akan terbuka. Betul? Betul. Saya rasa dia bukannya kita membelakangi atau menidakkan asal usul kita. Tetapi saya percaya yang jika kita begitu sayang dengan bahasa dan identiti kita, bila kita menerima apa-apa yang kita belajar atau apa-apa yang kita dapat atau kita lihat di persekitaran kita, dia tidak akan mengubah diri kita. Dia hanya akan membuat kita menjadi seorang yang lebih menghargai, seorang yang lebih terbuka dan seorang yang akan memahami perjalanan itu dengan lebih bermakna lah. So itulah. Okey, jadi tempat ni mempengaruhi manusia, pembentukan diri manusia. Okey, suka untuk saya kaitkan kembali bagaimana tempat mempengaruhi pembentukan identiti, cara kita berfikir dengan buku yang doktor tulis. Mengapa doktor rasa hubungan antara manusia dan tempat ni begitu penting bagi Muhammad Haji Saleh? Saya rasa sebab Muhammad Haji Saleh ni, beliau banyak pergi ke luar negara. So jadi pada pemahaman saya, mungkin dulu agak susah untuk kita keluar ke negara. Jadi apabila Muhammad Haji Saleh keluar untuk menyambung pelajaran atau pergi untuk bekerja seketika di luar negara, beliau merasakan beliau harus berkongsi dapatan dan juga pengalaman beliau. Dan saya rasa itu menyebabkan beliau menjadi seorang yang lebih peka, lebih berperi kemanusiaan, dan saya rasa beliau membantu kita untuk memberitahu pengalaman-pengalaman yang beliau lalui di luar negara. Jadi saya rasa dia menjadi satu pengajaran juga kepada Muhammad Haji Saleh, kerana beliau bukan setakat pergi saja ke luar negara, tetapi dia menulis puisi itu sebagai satu madah atau sebagai satu rujukan untuk kita yang mana
dia mungkin boleh mengajak kita jugalah bila kita baca puisi beliau. Selain daripada tema atau maksud yang tersirat semua tu, dia melambangkan bahawa apabila kita pergi ke luar negara atau sesuatu tempat itu, uh, terdapat pelbagai pengalaman yang boleh didapati. Tak semestinya kalau saya pergi ke Jepun dan kalau Cik Mafanto pergi ke Jepun, kita akan merasakan pengalaman yang sama. Mungkin lain. Sebab setiap tempat itu dia berdasarkan apa yang kita bawa dan apa yang kita boleh faham daripada keadaan sekeliling. Okey, jadi maksudnya doktor, kalau kita pergi tempat yang sama, tidak semestinya apa yang kita rasa dan apa yang kita dapat adalah sama. Betul. Sebab dia kalau tengok pada uh, kriteria atau ciri-ciri flanner ni, dia ada banyak. Antaranya adalah seseorang itu dia biasanya dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau satu negara ke negara yang lain. Kenapa? Kerana apabila kita pergi ke tempat baru, ia akan apa nama dia? Dia akan menggerakkan cara kita berfikir. Jadi dengan cara pergerakan kognitif dan gaya tingkah laku semua tu, dia menjadikan kita lebih relevan dan lebih berada di tempat itu. Dan rasa atau selain itu kita harus mempunyai masa yang banyak. Contoh kalau kita pergi ke luar negara tetapi kita pergi atas urusan kerja. Jadi kita ada sejam sahaja contoh untuk menggembara atau untuk melihat keadaan sekeliling, mungkin impak pengalaman dia tidak akan sama. Tetapi kalau kita biarkan satu hari kita berjalan sahaja dan menikmati apa yang kita boleh nampak, pemandangan, orang atau kita lihat atau dengar, itu akan menjadikan satu pengalaman yang akan kita bawa balik dan kita akan reflect atau kita akan fikir, adakah aku bertuah duduk di Malaysia atau apa benda yang baik yang kita boleh dapat daripada luar negara. So itu benda yang akan menyumbang kepada kemenjadian seorang individu itu. Okey, jadi adakah maksudnya tadi doktor kata kalau kita balik dari flight, kalau ada orang dia pergi macam strolling berjalan tanpa maksud, tanpa makna, dia lepas bebas sahaja, adakah konsep flanner tu boleh aplikasi untuk orang-orang sebegini atau memang kita kena pergi dan berfikir, oh tempat ni ada impak kita pada kita, oh tempat ni mengingatkan kita kepada sesuatu. Perlu begitu atau bagaimana? Saya rasa untuk menjadi seorang flanner ni, dia bukan satu tugas atau satu watak yang kita perlu bawa. Saya rasa setiap orang dia mempunyai cara dia meresapi keadaan sekeliling berlainan. Dan saya rasa impact flanner itu sama ada kemenjadian seseorang itu menjadi atau tidak, dia bergantung kepada diri sendiri dan juga pengalaman diri sendiri. Dan saya rasa tidak semestinya kalau pergi ke luar negara atau pergi ke tempat baru, balik itu dia menjadi seorang yang lebih baik. Mungkin 5 tahun, mungkin setahun selepas tu baru dia faham dia punya pengalaman. Tetapi untuk yang tadi Cik Mafanto kata, untuk kita pergi dan tidak mengendahkan tempat baru itu, dia sangat susah. Sebab benda ni adalah alami kan. Melainkan kita pergi, kita tutup mata, tutup telinga, mungkin kita tak dapat. Tapi bila kita pergi, mungkin kita melihat jauh anak dan ibu sedang berpeluk. Mungkin daripada situ kita faham macam kemesraan itu. Kita pergi lalu dan kita bau makanan di situ, dia mengingatkan kita pada bau bawang atau bau halia kat rumah. Jadi benda tu adalah sesuatu pengalaman yang alami yang saya rasa kita tidak perlu menidakkan lah. Sama ada kita nak acknowledge atau kita nak ambil peduli, itu atas pilihan kita lah. Tapi untuk kita tidak mengendahkan, saya rasa sangat sukarlah. Maksudnya peluang itu ada pada semua orang. Maksudnya kalau kita tengok Muhammad Haji Saleh, mungkin kerana dia sastrawan. Sebab itu dia boleh menulis puisi dan mengalami perasaan atau pengalaman ini. Tapi benda ni menunjukkan yang kita semua boleh. Kalau kita beri peluang kepada diri kita dan kita punya pengalaman itu untuk menjadi realiti, bolehlah. Oh, okey, menarik. So, deria. So, jadi maksudnya kita kena guna deria lah untuk jadi flanner ni. Maksudnya kita kena ada tadi bawang, dia melihat, merasa, betul? Betul. Sebab saya rasa lain orang, lain dia punya kekuatan sensitiviti deria tu. Maksudnya kalau kita lalu, kita boleh bau dia jauh. Kan? Atau kita melihat sesuatu kain itu, kita boleh tahu tekstur dia. Tetapi ada orang dia perlu merasa, memegang atau kena pergi ke situ. Jadi benda itu dia bergantung kepada minat dan kemahuan anda itu. Jadi saya rasa kalau pergi ke mana-mana tempat baru tu, ambillah peluang untuk pergi dan menyelami dan
merasa sendiri semua benda itu. Okey, baik. Alamak, terus rasa sebab saya pergi kedai pun rasa kain juga. So, Kain tak apa, dia jangan pergi kat makanan. Sentuh-sentuh. okey, faham. Jadi, menjadi seorang flanner atau untuk kita mengalami dan merasai pengalaman, dia adalah bukanlah satu tugasan. Maksudnya kita tak perlu pergi ke tempat itu dan kita memberatkan diri kita, oh aku kena fikir macam ni, aku kena fikir macam tu. Bukan. Bukan. Cuma sebab kita paksa diri kita, dia tidak akan menjadi sesuatu yang asli lah. Maksudnya kalau kita pergi ke contohlah, pergi ke Langkawi. Lepas tu kita tahu yang Langkawi itu adalah sebuah pulau yang sangat majis, kan? Jadi kita paksa diri kita untuk melihat mana ada magic kan, mana. Tapi saya rasa itu tidak autentik lah, tidak asli. Tetapi kalau kita merasakan bahawa Pulau Langkawi itu mempunyai 1001 cerita dan pengalaman, dan kita pergi sana dan membiarkan diri kita untuk melihat dan merasai apa yang terjadi, itu lebih kuat lah. Jadi kalau pergi ke Langkawi dan rasa macam tak ada apa-apa, mungkin time tu kita rasa macam tidak ada apa-apa yang terjadi yang bermakna. Tetapi mustahil untuk kita katakan yang kalau kita pergi ke Pulau Langkawi, tidak apa yang berlaku. Orang lalu depan kita pun, itu adalah sesuatu pengalaman. Kan? Kita tengok dari jauh, bot datang pun, itu adalah satu pengalaman. Jadi saya rasa nasihat saya adalah untuk para pembaca atau para pengunjung untuk memberi peluang kepada diri sendiri untuk memahami dan melihat sendirilah apa yang terjadi ketika itu, supaya ia menjadi satu pengalaman yang bermakna yang boleh kita bawa balik dan kita tafsir sendiri. Okey. Berkenaan itu, jadi sebagai penulis Muhammad Haji Saleh dan doktor sendiri, selalunya kita menulis selepas kejadian. Macam kita buat refleksi terhadap sesuatu. Maksudnya pembentukan jati diri seperti yang Muhammad Haji Saleh lakukan sebagai flanner, adakah dia tidak boleh terjadi pada masa kejadian, dan adakah dia sebenarnya adalah selepas itu, post experience? Okay, antara salah satu ciri flanner adalah individu itu dia mendokumentasikan semua benda yang dia rasa bermakna dan penting. Maksud dokumentasi ni bukan sekadar pen dan kertas, tetapi saya rasa sebagai rakaman video atau telefon, itu merupakan sifat atau ciri seorang flanner, di mana kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang begitu penting untuk kita ambil gambar atau kita tulis catatan atau nota ringkas, atau ada setengah daripada kita yang mungkin ambil gambar dan kita menulis caption. Semua itu adalah salah satu ciri flanner yang di mana kita mengakui bahawa tempat itu memberi makna kepada kita dan kita rasa penting, dan itu menarik minat kita, jadi kita ambil gambar. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa diri kita adalah seperti itu, yang suka ambil gambar banyak-banyak, ambil gambar pokok, ambil gambar sampah, ambil gambar jalan raya, maksudnya kita dah ada dah, cuma kadang-kadang kita terhenti di situ je. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia bawa balik dan dia bercerita kat orang tentang tingginya tangga ini, atau dia pergi sejuknya bilik ini. Semua itu adalah sebenarnya adalah ciri-ciri alami seorang flanner. Cuma mungkin kita tak hebahkan, mungkin kita tak bukan, tetapi sebagai seorang individu, cara pemikiran saya rasa itu dah ada. Dan dia menjadikan kita orang lebih baik. Saya rasalah daripada macam sebelum kita datang sini atau sebelum kita bergerak pergi ke mana-mana, dia ada perubahan. Mungkin tidak besar, tetapi cara pemikiran tu dia membolehkan kita untuk bergerak ke hadapan sebagai seorang yang lebih bagus lah. Okay, saya yakin ramai antara kita di sini yang ambil gambar tapi biarkan di situ saja. Macam saya pun penuh dalam galeri tapi tak buat apa-apa, tak post mana-mana. So Tapi kalau lihat balik gambar itu, adakah dia memberi satu pengalaman atau ingat balik tak? Atau bila tengok kita macam, betul lah, adalah. Ada kan? Teringat lah masa zaman macam ni. Maksudnya kalau kita jadikan itu satu macam nak cakap rutin atau kita biasakan benda macam tu, nanti kita akan sedar yang apa-apa yang kita jumpa depan kita, dia membolehkan memberi satu cerita atau makna kepada kita lah. Betul, faham. Dan saya percaya bahawa mungkin dengan mengambil gambar ni dan mengambil memori-memori ni, kita membuatkan kita macam bekalan masa depan. So kita tak tahu kan bila lagi kita akan berada di situ atau bersama dengan orang-orang yang tersebut. Okey, jadi doktor, kalau kita baca buku Muhammad Haji Saleh dan Malay Flanner, adakah kita akan
membaca tentang Muhammad Haji Saleh sebagai Flener, atau doktor ingin menyampaikan yang Flener ini adalah satu sifat atau satu behavior yang kita boleh adaptasi, atau doktor nak macam cakap atau ajar kita boleh jadi Flener, atau apa yang doktor ingin Okay. sampaikan? Kalau tengok pada buku ini, dia ada sedikit soretan atau sedikit puisi yang saya masukkan oleh Muhammad Haji Saleh. Ini kerana saya melihat ada yang buku-buku yang lama tu kadang-kadang hanya meletakkan puisi saja, atau dia adalah himpunan esei, critical essay. Tetapi tujuan saya untuk memberi satu pendekatan atau pembaharuan kepada cara melihat Muhammad Haji Saleh ini, saya ingin pembaca melihat bahawa konsep Flanner ini boleh di dijalankan, atau Muhammad Haji Saleh adalah seorang figura yang sangat tepat untuk menunjukkan bahawa apabila kita berfikir secara seorang Flanner, kita akan dapat memahami sebuah tempat itu dengan lapisan yang baru atau lapisan yang mendalam. Sebab saya lihat melalui puisi-puisi beliau ni, itu adalah coretan pengalaman beliau. Dan saya rasa kalau kita bukan seorang pemuisi atau kita tidak menulis, tetapi apa yang saya cuba sampaikan bahawa cara kita berfikir itu akan jadi lebih kritis, akan jadi lebih puitis apabila kita membiarkan diri kita melihat daripada aspek seorang Flanner. Okey, doktor, daripada kajian yang doktor lakukan berdasarkan penulisan Muhammad Haji Saleh, adakah doktor merasakan yang Muhammad Haji Saleh ini, sebab doktor bagi dia label sebagai Malay Flanner kan, adakah doktor merasakan yang Muhammad Haji Saleh adalah seorang yang masih lagi mencari makna atau mencari tempat atau mencari diri dalam perjalanan-perjalanan yang beliau telah lakukan? Saya percaya bahawa apabila kita mengembara, walaupun pergi ke tempat yang sama, dia tidak akan menjadi pengalaman yang sama. Jadi saya rasa walaupun Muhammad Haji Saleh kian meningkat usia, tapi saya rasa cara pemikiran beliau sudah dibentuk untuk menganalisa dan juga menginterpretasikan keadaan sekeliling. Dan saya rasa letaklah beliau di mana-mana saja, tetapi cara pemikiran beliau akan mendapatkan satu pengalaman atau cerita yang baru setiap kali mereka pergi. Jadi itu saya melihat beliau relevan untuk terus menulis puisi kerana setiap penulisan beliau menceritakan satu pendekatan yang baru. Walaupun kita tengok dia ada banyak tulis mengenai tempat belajarnya di luar negara, tetapi setiap kali dia menulis akan memberikan satu sisi yang baru. Dan saya rasa pengalaman itu yang kita nak. Itu adalah salah satu cara untuk membuktikan bahawa puisi dan sastra ini sangat relevan untuk masa sekarang ni. Apatah lagi mungkin generasi sekarang ni dia tidak mengenali sangat Muhammad Haji Saleh, tapi cara penulisan beliau sangat relevan dan kena pada masa sekarang kerana beliau masih mampu untuk berfikir pada zaman sekarang dan cuba untuk memahami apa yang berlaku sekarang ni. Oh, jadi tadi suka untuk saya tarik semula perhatian kita bila mana doktor mengatakan yang Muhammad Haji Saleh menulis tentang pengalaman belajar. Jadi bila kita tulis pengalaman belajar ni, maksudnya dah berlaku tahun-tahun yang lalu, betul? Jadi setiap kali kita menulis ataupun setiap kali kita pergi ke tempat yang sama beberapa kali, pengalaman itu akan jadi berbeza. Betul. Penyampaian juga akan jadi berbeza. Betul, sebab kadang-kadang kita kena ingat yang kadang-kadang kita menulis ketika itu berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi ada setengah orang tu dia menulis bersandarkan pada memori. Jadi saya rasa ingatan dan juga interpretasi terhadap sesuatu pemandangan atau pengalaman itu berbeza dan mempunyai pengalaman yang lain. Contoh, kalau saya menulis ketika saya belajar, mungkin dia akan jadi sangat-sangat asli, sangat-sangat original, sangat-sangat personal kerana saya menulis ketika itu. Tetapi bila saya ingat balik ketika saya belajar, mungkin cara penulisan saya adalah berdasarkan pengalaman itu tetapi dengan interpretasi yang lebih matang. Jadi walaupun dia tentang benda yang sama belajar, tapi kita tahu yang dia ditulis pada zaman-zaman yang lain dan mungkin cara kita melihat
sesuatu itu secara berbeza, sisi berbeza. Maka adakah pulisan itu menjadi autentik lagi atau tidak sebenarnya? Autentik kerana saya rasa yang mengalaminya adalah empunya itu. Jadi itu menunjukkan bahawa sesuatu pengalaman itu mempunyai beberapa lapisan. Jadi kadang-kadang kalau kita pengalaman yang sedih, adakah dia semua sedih? Tidak. Mungkin dalam kesedihan itu ada momen yang sebenarnya lucu. Ada momen yang bermakna. Ada momen yang kita rasa menyesal. Jadi kita nak mengajak semua orang bahawa dalam pengalaman tertentu itu masih banyak benda yang kita perlu faham. Jadi kalau sekadar kita pergi dan balik, sekadar kita ingat, lepas tu habis, dia tidak memberi kepuasan yang banyak kepada individu itu. Maksudnya kita lebih perlu menghabiskan masa memahami diri kita dengan apa yang kita alami lah. Okey, jadi maksudnya bukanlah benda itu kita tutup mata dan kita tinggalkan, cuma mungkin kita lebih belajar mengenali diri. Kerana setiap pengalaman tu saya rasa ada maksud dan objektif kenapa ia berlaku. Dan kita sebagai seorang manusia yang mempunyai akal, fikiran dan juga perasaan ni, kita kena cuba untuk teroka dan faham setiap pengalaman. Itulah saya rasa Muhammad Haji Saleh tu beliau mempunyai banyak puisi, koleksi puisi kerana beliau mampu untuk merasai, mampu untuk mengalami setiap apa yang terjadi dan zahirkan dalam bentuk puisi. So inilah yang doktor ingin sampaikan, pembentukan diri, jati diri dan identiti tadi sebenarnya. Betul. So siapa yang selesa menulis, teruskan menulis. Siapa yang selesa merasai, teruskan merasai. Tetapi at the end of the day, kita setuju bahawa apa yang terjadi itu sebenarnya merubah kita dan seharusnya merubah kepada kemenjadian seorang yang lebih baik lah. Doktor, tapi kan doktor kata yang suka menulis teruskan menulis. Tapi nanti ada orang kata nak sendiri. Macam mana? Saya rasa penulisan ni dia kena tahulah kenapa kita tulis lah. Adakah sebab kepuasan sendiri? Sebab saya rasa sastra ni dia ada tiga cabang atau tujuan yang kita buat. Puisi itu sepatutnya mendidik. Sastra itu sepatutnya mendidik. Sastra itu sepatutnya menghiburkan. Dan lagi satu, sastra itu sepatutnya meningkatkan kualiti hidup kita. Jadi kalau kita rasa short sendiri tapi kita rasa dia memberi kepuasan dan pengajaran, itu sudah cukup dah untuk kita. Sama ada kita nak letak di social media ke, kita nak bukukan ke, tetapi menulis itu adalah satu kaedah untuk mendidik diri kita, untuk menghibur, mengisi masa lapang dan untuk kita belajar untuk menjadi lebih baik lah di masa hadapan. Okay. Yang pertamanya diri sendiri dan jika kita berjaya menyentuh hati orang lain, walaupun seorang dah cukup dah ya doktor. Okey, baik. Okey doktor, jika perlu dirumuskan dalam satu ayat, apakah bentuk hubungan yang doktor rasa antara Muhammad Haji Saleh dan tempat-tempat yang beliau lawati dan juga maybe pembentukan identiti beliau sepanjang penulisan yang doktor dah kaji? Saya rasa apabila Muhammad Haji Saleh ni mengembara dan pergi ke luar negara atau tempat-tempat baru, saya rasa beliau selalu meletakkan diri beliau dahulu. Maksudnya sebagai seorang Melayu, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang dari Malaysia, dan dia pergi mana-mana saja, dia akan letak itu sebagai asas. Lepas tu baru dibandingkan dengan bahasa lain, dengan cara makan, cara didik, cara bergerak, cara tempat itu dibangunkan. Dan saya rasa itu sangat penting kerana bila kita meletakkan apa yang kita ada di sesuatu tempat, itu baru kita boleh menghubungkan dengan keadaan sekeliling. Tapi kalau kita pergi secara kosong dan tidak memahami diri kita, itu kita ada culture shock, kita ada lahan antara tradisi dan budaya kerana kita tidak faham di mana kita datang, asal usul kita dan apa asas kita sebelum kita pergi ke tempat orang lah. Asas kena kuat, betul. Okey. Tadi doktor juga ada sebut mengatakan yang mungkin ramai generasi masa kini kurang mengenali Muhammad Haji Saleh. Okey. Jadi bagaimana doktor merasakan bahawa possibility atau kebarangkalian untuk kita mendekati generasi muda sekarang untuk lebih mengenali Muhammad Haji Saleh dan juga maybe untuk mengenali konsep flaneur. Saya rasa konsep flaneur ni agak tidak terlalu, dia mungkin baru di Malaysia, tidak terlalu meluas lagi
Bagaimana untuk kita Saya approach? rasa kalau kita lihat pada generasi zaman sekarang ni, akses untuk berjalan dan pergi melawat ke luar negara itu sangat tinggi dan mudah. Dan saya rasa buku ini menjadikan bukan rujukan tetapi bukti bahawa apabila kita membuka diri kita untuk mengalami keadaan sekeliling, kita mampu untuk berfikir dan mendapat pengalaman yang sama seperti Muhammad Haji Saleh, yang di mana bukan hanya tempat tetapi memberi 1001 cerita kepada orang yang merasai dan yang datang ke tempat itu. Dan saya rasa generasi zaman sekarang ni dia suka healing kan. Dia pergi tempat dan healing, dan saya rasa healing itu adalah satu cara untuk kita menggunakan deria kita dan juga berfikir dan menjadi seseorang yang lebih baik lah. Sebab saya rasa healing ni adalah untuk diri kita kan. Jadi kalau kita pergi luar negara dan kita healing di mana-mana, sepatutnya kita datang balik sebagai seorang yang recharge, atau yang dah apa, dah boleh berfikir, dah boleh macam melihat sesuatu dengan lebih luas. Jadi saya rasa walaupun mereka tidak kenal, mungkin tidak kenali Muhammad Haji Saleh tu, tapi kerana Muhammad Haji Saleh punya puisi kan ada di dalam sekolah, dan juga dia punya apa nama dia, penangan dia sangat luas. Jadi untuk buku ini saya rasa cuba fahami dulu konsep flanner dan bagaimana outcome dia. Dan kalau kita faham itu, dan kita nampak Muhammad Haji Saleh adalah seperti kita juga, seorang yang mengembara, dan dia kutip pengalaman-pengalaman yang bermakna untuk diri dia dan dia berkongsi dengan kita. So mungkin kita pun boleh jadi sebagai Muhammad Haji Saleh, di mana kita pergi mengembara, kita mengalami pengalaman dan kita balik, kita berkongsi dengan orang lain, mungkin melalui social media atau dalam bentuk penulisan lah. Menarik. Social media, bagaimana kita nak aplikasikan konsep flanner ni dalam social media? Saya lihat ramai dah buat vlog, dah buat reels macam pendek-pendek, apa, Shots. a day with me, mari bersama saya menggembara seperti itu. Saya rasa itu okey. Saya rasa mungkin pada generasi zaman sekarang penggunaan flanner atau psikogeografi tu agak berat. Tetapi saya rasa kita sebagai peminat bahan-bahan pengembara dan bacaan ini, di social media ada banyak penulisan dan banyak video. Kita support. Maksudnya kita mahu menciptakan satu ekosistem atau landscape di mana orang mengembara dan mereka merasakan setiap pengembaraan itu sangat bermakna. Jadi bukan mereka pergi sana, ikut tour, pergi jalan-jalan, beli souvenir balik, lepas tu dah tak ada apa-apa dah. Tapi kita ingin cuba jadikan setiap orang, bila dia orang mengembara, dia orang akan balik menjadikan mereka lebih baik, versi lebih baik. Jadi sebenarnya tidak perlu pun kita tahu, oh ini flanner, ini bukan flanner. Tetapi bila mana kita mampu aplikasikan konsep flanner tu, iaitu sebagai pengembara, maka sudah tercapailah motif atau objektif. Betul. Oh, okay. Jadi doktor, kita dah sedikit kesuntukan masa. Okey, boleh saya tanya soalan ini lebih lanjut ya? Agaknya apa doktor punya harapan bila pembaca selesai baca buku ini dan tutup sampai ke layan terakhir? Okay, saya berharap bahawa apabila pembaca baca buku ini, saya beranggapan atau berharap bahawa setiap orang itu dia merasakan ada diri dia di dalam Muhammad Haji Saleh, atau dia merasakan yang dia pun ada pengalaman seperti Muhammad Haji Saleh, di mana mereka pergi ke mana-mana dan mereka pun berfikir secara itu. So saya rasa mungkin kadang-kadang kita rasa Muhammad Haji Saleh adalah seorang sastrawan negara dan cara pemikiran dia adalah berlainan daripada kita, dan kita lambat lagi nak jadi sastrawan negara. Tetapi melalui buku ini saya mahu mengajak semua orang bahawa apabila kita pergi sesuatu tempat, bergantung kepada kita sama ada kita nak merasai pengalaman itu dan menjadikan ia satu makna, kerana Muhammad Haji Saleh telah melakukannya dan dia sangat membantu diri dia, cara berfikir, cara bertindak, dan saya rasa kita semua boleh dan mampu untuk buat begitu dengan adanya akses untuk berjalan dan mengembara yang sangat mudah zaman sekarang lah. Konsep asas dia sangat mudah saya rasa, betul doktor? Selagi mana kita mampu mengembara, tak semestinya di luar negara, tetapi
kita keluar dari rumah pun dan kita mula menikmati dan mengambil makna sudah cukup untuk kita menjadi seorang flanner. Betul? Betul. Okey. Doktor, mungkin doktor boleh uh, ada 2-3 patah atau ayat terakhir atau apa-apa yang doktor ingin sampaikan kepada pendengar, penonton yang di sini dan juga online? Okay, saya tahu ramai yang memang kaki jalan, okay. Tetapi apa yang saya cuba bawa melalui buku ini adalah mungkin kita boleh reflect balik atau kita ingat balik tempat-tempat yang kita pergi dan bagaimana atau sejauh mana tempat itu memberi impact kepada kita. Okay, kalau kita rasa macam dah pergi banyak tempat tapi tak rasa apa-apa dah, mungkin tempat yang seterusnya kita pergi, kita membiarkan diri kita untuk lebih merasai apa yang ada di situ. Okay, walaupun kita pergi dalam kumpulan ke, tapi kita berjalan dan mengalami apa yang terjadi tu berdasarkan individual lah. Sebab saya rasa saya nak kongsikan satu ada satu puisi. Mungkin ni last lah. Muhammad Haji Saleh dia ada tulis dalam dia punya puisi, ni dalam bahasa Inggeris lah. Dia tulis, "The physical journey that I traverse is a journey of the soul." Maksudnya perjalanan fizikal yang dia melalui atau pergi itu adalah satu perjalanan jiwa. Maksudnya pergilah ke mana saja, jiwa kita akan tersentuh, akan dengan apa yang ada dengan persekitaran kita. Jadi kalau kita pulang dari satu tempat tapi jiwa kita tidak terkesan, maksudnya bukannya kita tak mampu, tapi mungkin kita tidak memberi perhatian lebih kepada jiwa kita dengan apa yang berlaku di sekeliling. Jadi the next time you travel tu, try to enjoy and try to understand lah, memahami dan merasai apa yang berlaku lah. Menggunakan deria kita, betul? Betul. Okey, Doktor. Alright, terima kasih Dr. Fadli atas perkongsian yang sangat menarik dan membuka perspektif baharu kita tentang Muhammad Haji Saleh, yang mana beliau bukan sahaja penulis, bukan sahaja penyajar dan bukan sahaja seorang akademik, tetapi beliau merupakan seorang pengembara dan pemerhati dunia. Okey, saya rasa melalui perbincangan kita pada hari ini kita dapat melihat bahawa perjalanan kita dalam dunia ini, particularly ataupun perjalanan kita daripada tempat ke tempat, pergerakan kita dari satu kawasan ke satu kawasan, bukan sekadar proses pergerakan tetapi lebih kepada memahami diri dan juga hubungan antara ruang dan tempat, bagaimana tempat dan ruang itu memberi makna dan juga pembentukan jati diri. Seperti mana yang kalau kita ingat tadi Dr. Fadli cakap, kita pergi ke mana-mana pun kalau jati diri kita kuat, insya-Allah kita akan berpegang teguh kepada apa yang kita percaya. Maksudnya tidaklah kita akan hilang jati diri. Kita pergi luar negara kita jadi Mak Saleh, bukan ya. Malah kalau sepatutnya kalau kita pergi luar negara, kita membawa diri kita dan kita membawa nama mungkin bangsa kita dan negara kita ke mata dunia. Betul. Betul Doktor? Okey. Saya percaya buku ini Muhammad Haji Saleh dan Malay Flanner mungkin mengajak kita untuk lebih mengenali diri. Kalau siapa-siapa yang suka menulis, teruskan menulis dan mungkin daripada penulisan ini kita boleh kenal diri kita lebih lanjut dan mungkin boleh menyentuh hati-hati orang lain yang membaca. Jadi macam Doktor cakap tadi, jangan segan, kita boleh share and post kita dekat kita punya social media. Kalau orang nak kata kita shock sendiri pun tak apa ya Doktor? Tak apa. Okay, janji kita tulis, janji kita ke dokumen. Tapi kalau tak nak pun, kita boleh je simpan dalam phone kita gambar kan? Betul. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Muhammad Fadli Shahkaizi atas kesediaan beliau untuk berkongsi ilmu dan pandangan berkenaan dengan buku penulisan beliau. Terima kasih juga kepada pihak penganjur dan para hadirin sekalian di sini dan juga di rumah yang telah mengikuti sesi bicara buku pada hari ini. Suka juga untuk saya ingatkan, jangan lupa dapatkan buku Muhammad Haji Saleh dan Malay Flanner, dekat belakang ada jual, dan terus menyokong penerbitan karya-karya ilmiah tempatan. Dengan itu, saya Muhammad Hanata Ahmad Kamal ingin mengakhirkan sesi bicara buku Muhammad Haji Saleh dan Malay Flanner. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mempersilakan moderator dan juga pembicara untuk tampil ke hadapan pentas bersama dengan buku tersebut untuk sesi fotografi. Silakan. Mafahantul Akmal dan juga Dr. Mafadli mengambil tempat di hadapan pentas untuk sesi fotografi. Kita pamerkan buku tersebut. Okey, fotografer kita bersedia.
when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. Jadi moderator dan juga pembicaranya Dr. Muhammad Fadli Shah bin KJ, pensyarah kanan Pusat Pengajian Citra Universiti ataupun Citra UKM, Baby, don't bersama dengan Mafar Hantul Akmal Ahmad Kamal, pensyarah Akademi Pengajian Bahasa UiTM Shah Alam. disagree. Say it loud. He's crazy tired. Okey, sambil itu saya ingin mempersilakan Encik Muhammad Arifin, mewakili penerbit UKM untuk menyampaikan cenderamata. Mohon kekal di pentas moderator dan juga pembicara kita untuk penyampaian cenderamata pada penerbit UKM. Silakan You're always well. Encik Muhammad Arifin untuk menyampaikan cenderamata. You're a mystery. You're from outer space. You're every minute for every day. And I can't believe that I'm your man. Seterusnya kepada pembicara kita Dr. Muhammad Fadli Shah. Baik, mohon kekal di pentas. Silakan warga penerbit UKM. Jom bersama dengan pembicara, moderator Cik Arifin dan juga semua warga UKM, warga penerbit UKM untuk sesi fotografi. Baik, kita susunkan di sebelah kiri dan kanan. Mungkin boleh pegang bukunya sekali. Okay, official photographer kita. Dah. Foto, okay. Handphone. Okay, official photographer daripada MAPIM. Kita bergambar secara formal dulu. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas daripada anda. Thumbs up, mini love. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Baik, terima kasih rakan-rakan penerbit UKM. Terima kasih moderator dan juga pembicara. Baik, dipaparkan pada skrin ialah QR code untuk anda mendapatkan e-sijil penyertaan anda. Jadi imbas QR code yang dipaparkan pada skrin, anda boleh mendapatkan sijil. Untuk yang hadir bersama dengan kami suatu tadi, anda boleh imbas QR code tersebut untuk mendapatkan e-sijil penyertaan anda. Alright. Okey, baik, kita bersedia untuk slot ataupun segmen seterusnya. Kita beri sedikit masa untuk kita bersedia sebelum kita memulakan segmen seterusnya.